Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review kat sini Komang. Khas Villa by the Lake dekat Antara Kapi, Serendah, Selangor. Homestay ni cantik. Lepas tu luas pula tu. Landscape dia pun menarik. Kalau korang tahu apa lagi yang best dekat homestay ni, jom follow aku. Dan pastikan korang tengok video aku sampai habis, okay? Let's go, Omar. Ni kira area dah sampai area Antara Kapi ke ni. Oh, banyak kedai ni, ada kedai makan. Kedai makan dah banyak. Tilai semua ada. Kedai gigi pun ada. Mostly semua kedai makan di sini. Banyak kedai makan Melayu lah. Mana Eco Shop kan? Belah hujung Oh, belakang ada Eco Shop. Belakang. Belah hujung ada DIY. Depan sikit tu, mesti DIY. Okey lah, macam kedai ada dekat Antara Kapi ni. Oh, ada media kat sini. Oh, cantik. Punya jam ni, jam dinding, jam tinggi tu. Besar pintu gerbang. Oh, ni ada kedai mamak ni, Al-Barakat. Kita ke depan sikit lagi. Oh, dekat sampai dah. Masuk kanan. Masuk kanan. Dalam 700 meter nak sampai ke homestay dah. Oh, ni tasik yang. Tasik Antara Kapi. Tengah buat. Tak siap lagi. Under renovation. Oh, luar kat tasik dia. Oh, ni Oh, dah nampak lah. Nampak lah belah tepi homestaynya. Corner lot. Oh, okey, dah sampai lah. Sini Komang. Alhamdulillah. Tu dia. Villa khas. Mau Komang, kita house tour tu dekat Villa khas ni. Ni pool belah sana tau. Pool dia agak menarik juga. Luas juga pool dia. Tapi kawasan ni lagi luas belah tepi tu. Jadi aku tunjuk Komang lah macam mana rupanya. Kita masuk rumah lah Okey. Assalamualaikum. Oi. Ingatkan luar. Dalam pun luar. Dekat atas meja makan dia. Tinggi. Senang tengok TV ke bawah. Ni kawasan ruang tamu dia. So homestay Villa khas ni dia ada 6 bilik, 5 bilik air tau. So memang luas lah. Kalau macam ramai-ramai masuk dalam masa 20 orang memang tak lari lah. 20 pax memang selesa lah duduk sini. Kalau korang tahu dia punya info detail dan harga homestay Villa khas ni, korang boleh refer dekat description di bawah video aku. Jangan risau, kat sini ada Smart TV, ada Astro juga. Tengok Netflix, YouTube, no problem. Dia punya ruang tamu peluah Komang. Bolehlah ramai nak duduk, nak baring boleh depan ni. No problem. Jom kita naik atas. Ada kat kursi kat sini. Kita naik atas. Tengok dia punya kawasan meja makan. Okey. Ni meja makan dia. Setakat duduk 8 orang. No problem. Settle. Lepas tu dia punya kawasan dapur belakang ni kawasan dapur. Kita terus pergilah kawasan dapur dia. Ni kawasan dapur. Kawasan dapur dia pun luas juga. Okey, luas. Ada air panas, air sejuk kat sini. Ada air penapis kat peta air yang besar Komang. Lepas tu dia punya dari segi utensil jangan risau, semua ada lah, komplit lah, semua ada. Dari segi sudu semua, senduk-senduk semua kat sini lah. Lepas tu cawan, gelas, pinggan mangkuk semua bawah ni. Okay, lepas tu peralatan memasak dia kat sini lah. Dia punya kuali-kuali tu aku buka sekejap. Ni kuali-kuali semua kat sini lah. Dekat kawasan luar ada mesin basuh, kalau korang nampak ada mesin basuh dengan outdoor kitchen juga.
Ni lah. Outdoor kitchen pun ada juga kat sini. Wih, kawasan lapang mah. Macam padang bola. Wih, luas tu kawasan luar ni. Jadi kita explore habis lah kawasan luar. Aku settle dalam tu. Jap. Kita masuk bilik ni. Ni bilik first ni. Okey, ni bilik pertama Di katil single lah. Bilik untuk bilik pertama ni. Dia sempit sikit. Memang untuk ngangam seorang ni. Kalau ada orang tu macam agak sempit jugalah. Tapi jangan risau. Walaupun seorang, ada toilet. Don't worry. Dia masuk toilet dah. Tengok macam mana rupa dia. Toilet dia pun kecil lah. Compact toilet dia. Nampak tak? Next aku nak tengok dia punya bilik yang kedua. Tapi sebelum tu aku nak pergi ke dia punya bilik air ni. Bilik air utama ni. Kita buka tengok Okey. Bilik air utama ni memang luas sikit lah. Luas daripada bilik air yang pertama ni. Ada heater juga, don't worry. Ada sediakan sabun juga. Jom tengok bilik yang kedua. Ni katil queen. Nampaklah besar sikit katil. Ada almari kat sini. So dia memang tak ada toilet bilik ni. Pasal toilet sebelah je kan. So senang lah, tak ada masalah. Kita pusing sikit. Nak bagi nampak keseluruhan bilik ni. Ni almari dia. Ada apa almari dia? Ada ekstra bantal. Ada sejadah. Hanger semua ada. Bantal kau banyak. Ada 4 ekstra bantal. Steady. Ni bawah ni. Tak ada pengunci lah. Sebelah atas lah. Ada ekstra pillow semua. Jom kita naik kawasan atas pula. Tengok macam mana rupanya bilik dia. So atas ni ada banyak bilik lah. Dalam 4 bilik. 4 bilik dengan satu lagi koma. Bilik yang special sikit. Kat sini, kat tengah-tengah ni. Tak tahu bilik apa. Tengok rupa dalam dah tahu dah. Bilik karaoke. Jom masuk. Boleh karaoke kat sini macam. Macam bilik karaoke betul lah. Dengan TV besarnya. Dia punya set karaoke semua komplit lah. Dengan mic semua, speaker. Best. Jadi kita boleh karaoke. Tunggu aku settle cover rumah dia dulu. Jom kita tengok area bilik belakang. Kita masuk belah kiri tu ni katil queen juga. Ada almari juga. Tapi bilik ni ada bilik air. Ni bilik air dia. Okey. Nampak tak? Ni bilik air dia. Luas juga bilik air dia. Okey. Yang penting semua bilik air ada heater. Tu yang senang tu. Nak mandi air panas. Ni bilik yang keempat lah. Bilik keempat. Sama juga dia sediakan katil queen kat sini. Macam luas juga. Almari pun sama pattern juga. Last sekali dia punya bilik master lah. Ada bilik satu lagi. Tapi aku excited tunjuk bilik master tu. Pasal ada sebab dia. Kita masuk sini dulu Okay, jom tengok bilik master dia. Luas ke tak? Mak dah tu. Ada TV, smart TV. Luas je kau. Bilik dia. Ni boleh bentang tilam ke ni. Boleh baring 3-4 orang ni. Best. Memang luas. Yang best kau dia connecting room dengan bilik yang kecil sebelah ni. Kita buka sikit. Connecting room kau. So kalau macam kat sini, kalau ada family besar 8-9 orang boleh tidur sekali kat sini. Tak ada masalah. Ni memang sesuai untuk family besar. Untuk bilik master ni. Ada connecting room gitu. Memang best. Aku nampak bilik air ni daripada cermin besar ni. Biar benar. Takkan nak mandi dalam keadaan macam ni. Tapi ada tirai ni. Ini outdoor punya bilik air ni. Uish. Tak ada bumbung. Kena masuk dalam sekejap. Kena masuk dalam ni sekejap. Macam mana bilik air dia. Yang best ni, dia punya master bathroom dia. Kejap. Dia ada pintu sorok bang. Belah sini pintu dia. Macam tak ada pintu kan. Okey, kita tarik kita akan melalui kawasan ni. Kawasan almari dia. Almari dia besar lah. Besar punya bilik air dia. Ada 2 sinki bang. Macam rupanya ada outdoor punya shower room dengan indoor. Indoor sinilah. Outdoor kat sini.
outdoor ni agak bahaya jugalah. Sebabnya dia punya tirai tu boleh nampak je sebelah tepi ni. Risau aku. Kalau kau nak mandi, kena kunci lah. Kena kunci pintu bilik tu. Barulah selamat. Kalau tidak, anak-anak mengendap tu habis naknya rumah. Tapi besar bilik air tu, memang besar gila lah. Dengan segi duanya, memang besar lah. Alhamdulillah aku dah settle lah buat house tour. So sekarang aku nak keluar, nak tengok kawasan pool dia. Mana rupa poolnya. Ada sitting area sini. Siap ada payung semua. Macam-macam. Ada 2 payung. Inilah pool dia. Okey pool dia. Kira keluasan dia sederhana. Ni kalau orang ramai mandi pun syok. Tak ada rasa sempit sangat. Dia still rasa luas lah pool dia. Sebab kawasan dia menaik. So nak naik ke atas ni pun kena naik tangga juga. Dekat atas ni ada gazebo, ada tempat sitting area juga. Air terjun ada rumah. Memang macam-macam. Kita naik atas tengok. Kawasan ni kawasan gazebo lah. Kawasan gazebo nak daripada atas. Baru nampak jelas dia punya pool dia. Oh, cantik. Okey. So dekat sebelah gazebo ni ada barbecue pit. Kalau kau nak bakar-bakar, semua barang-barangnya dekat sini lah. Arang ada, dia punya besi-besi semua dekat sini. Kau boleh bakar, tak ada masalah. Dia orang sediakan arang je. Kalau kau nak bakar, kena beli lah, kena beli starter lah. Starter dengan lighter kena standby sendiri. Ni kawasan lapang tu. Kawasan yang padang tu. Luas laman dia. Luas gila. Boleh main bola kat sini. Main bola ke, nak main kejar ke, main lari ke. Apa saja game lah. Boleh main kat sini. Luas. Luas gila. Sampai ke belakang ni lah. Ni kawasan dia. Kita tarik belakang sikit. Betapa luasnya rumah ni. Rumah pula belah corner lot. Memang dia punya ruang lagi cantik lah. Untuk malam ni kami dinner kat sini rumah. Nasi lemak Diraja. Dekat je. Area antara gapi ni, kawasan Shortland. Tapi kedai ni belah belakang sikit lah. Jom tengok apa menu yang menarik kat sini. Let's go. Alhamdulillah menu kita orang sampai lah. Ni antara menu nasi lemak. Nasi lemak dia nama tau. Nasi lemak Temenggung, nasi lemak Syah Bandar. Ni nasi lemak, tak pasti nasi lemak apa, tapi nasi lemak ni dengan dia guna ni daging hitam. Daging hitam. Terus ni nasi lemak guna sambal paru bang. Sambal paru. Tu akak order nachos cheese. Ada oyok lah. Dah habis nugget rumah. Ni air biasa lah. Air kopi O dengan air kosong. Okay rumah, jumpa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi menu baru sampai. Ni dia. Macam banyak kuah ni, meriah ni. Ni mi rebus Singapura. Menarik Nasi dia lemak tu ya. Nampak macam sama ni. Dia sedap. Sambal tak ada. Sambal baru ke? Kau buka. Dekat sini seronok bang, mandi tengah malam. Sebab air kolam ni suam. Tu yang best tu kalau berendam. Kalau sejuk, tak ada mandi malam bang. Ni memang best lah. Kalau ada lampu dekat pool dia malam-malam, dia memang cantik lah. Lampu tu turun colour kan. So okey lah, boleh layan lah. Sambil relax kan, nak santai. Okey. Buat hati mandi sini.
Allah, pagi ni hujan lah kau mah. Tapi jangan risau. Pagi-pagi kalau hujan sejuk ni, makan Maggi sedap. Tengok ni. Uish. Lagi satu. Nak masak jagung ni. Ni dah panas yang dah panas Okey, aku masuk Bismillahirrahmanirrahim. Uish, makan jagung pula pagi-pagi. Memang on. Weh, dia mah tojol ke kepul hujan-hujan ni. Astaga. Oi. Sonok main tak hujan? Sonok main tak hujan? Sonok La ilaha illallah. Aku tak perasan dia mah tojol dulu time hujan. Tengok hujan kau mah. Astaga. Aku nak main drone tak boleh ni. Hujan lebat. Daripada pagi ke mah. Aku sudah pukul 6 ni. Kelentang bunyi dekat bumbung. Rupanya hujan lebat. Dah sampai pukul 9.30, kat pukul 10 pun masih tak berhenti lagi hujan. Allah Akbar. Aku nak ke mana pun tak boleh. Nak cari breakfast tak boleh. Makan kat rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena betul makan Maggi tengah hujan ni. Kegarisan sedia mula. Okay, jadi kat long, jadi ambil. Jangan tumpah air. Okay. Okey, mantap. Okey, patah balik. Pas 5 meter. Aku okey. Apa main gelak kau? Tan. Up. Tan. Ada keluar. Lah. Aduh. Penat-penat mandi pool. Sekarang ni kita bakar marshmallow pula lah. Okey tak kak? Boleh? Ada okey? Okey. Dia lama sekali tu. Kena kipis sikit. Kalau sini Kalong, bakar marshmallow. Dah cair. Dia lembik sikit kan? Boleh makan kan? Panas tu. Bakar. Dah. Okey kan? Bakar. Oh, tekuk pula dengan biskut. Memang sedap. Coklat ke? Tengok kak. Sedap. Tengok adik. Makan sikit. ASMR kan? Dahsyat. Mantap lah. Untuk makan tengah hari, kita orang menjamu selera dekat Selera Salai. Tengok apa yang menarik kat sini. Orang lagi macam ada asam pedih, macam salai pada. Kita tengok dulu lah apa yang ada kat sini. Dia kedai makan ni dekat je. Dia dekat belakang galeri PKNS ni. Sebelah galeri tu McDonald. So kawasan Short Lot je lah. Macam semalam kita orang makan nasi lemak nasi lemak Diraja tu. Dekat area sini lah. Tapi ni belah depan. Jom tengok apa yang menarik. Kat sini lauk tengah hari banyak. Ada ni, kita pias sambal sambal. Sedap lah. Orang makan dia sambal keli lah. Tengah hari sambal keli macam ada. Ini tempoyak ni. Tempoyak. Kari ayam. Ni bakar-bakar ni? Bakar. Bakar-bakar pada depan ni. Ikan bakar Ni kalau saya buka tu. Tengok ikan bakar. Ikan bakar ada. Menarik. Ini antara menu kita orang ambil. Ada yang tak sampai ni. Ada asam pedas kan? Asam pedas pari Pari. Itu sampai hari. Kita makan tu. Apa gila
Ini tempoyak apa? Tempoyak ni. Ikan apa tu? Patin eh? Oh, kuah dia sedap eh? Oh, kalau makan sutulang eh? Sutulang sedap? Uish, semua sedap eh? Tu dia. Mari dah sampai dah. Ui, legak kuah ha. Sedap eh? Dah habis makan baru sempat tunjuk menu dia. Ni antara menu dia lah. Restoran Selera Salai ni. Dia memang famous dengan salai lah. Ni menu utama dia salai. Kita salai ada itik, daging, keli. Lepas tu asam pedas pun ada. Lepas tu kari, mi bihun kutiau kari pun ada. Lepas tu sup ada. Itu je lah menu simple je. Lepas tu yang lain tu lauk makan tengah hari lah. Yang ambil dia tu. Kita tengok singgah kat Pak Tongko Cakoi ni. Ni antara cakoi yang famous dekat area Antara Gapi ni. Macam perasa dia. Kita tengok apa yang ada kat sini. Ida saya nak susu. Apa ada? Oh, coklat. Coklat, susu, strawberry. Cinnamon. Cinnamon original. Cinnamon. Tak saja sebut cinnamon. 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 Orang Melayu kita cinnamon. Kacang tu dah. Tak percaya apa. Kuah kacang ni. Memang rare. Dia belah mana kat belah utara ke? Oh, belah utara pakai kuah kacang lah. Oh, itu mimpi ya. Orang tengok tagline abang, hang makan rindu bang. Orang betul ke? Tak pasal hang ni tagline dia. Hang makan hang rindu. Sabarlah. Ni cakul ni, cakul susu eh. Asal dia mana? RM9. Dia nak pergi sungai ke? Dia ada homestay. Homestay lepas kan? Lembut. Dia ni buat review. Kena lah. Kena review susu tu. Dah start makan cakul susu kan? Oh, sedap lah. Lembut, gebu. Memang best. Yang ni chicken floss bang. Oh, chicken floss ke? Chicken floss bang. So yang yang putih tu mayonis lah? Mayonis betul. Oh, Menarik. Nak bagi abang makan ni. Oh, cantik lah. Ini selera orang Melayu ni. Rasa ni? Chicken floss. Apa rasa lah? Tak masalah kan? Pedas ke apa ke? Sedap? Dia rasa macam mana? Ada rasa ayam lah? Ayam, tu mayonis lah? Dia mayonis ke? Sedap eh? Oh, dah tak terkata lah. Sedap je lah. Sedap je lah. 10 per 10. Oi, baik. 10 per 10. Memang terbaik lah ini. Mantap. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat Kas Villa di Antara Gapi, Serendah, Selangor. Hopefully korang enjoy tengok video ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video aku. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat aku semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye-bye koma. Assalamualaikum.